Adil akan memberikan kata dua kepada Rohit dan juga Arif Aiman. Nantikan kepada sepakan percuma yang akan diambil oleh Hendrik Dos Santos. Kebiasaannya Paulo Josue, tak kiralah siapa pun yang mengambilnya, dan perlu untuk menghantar, dan perlu ada satu percubaan. Dia berjaya untuk mendapatkan Dion Cole sebentar tadi. Kerana ke dalam pasukan Malaysia, kerana Dion Cole berada nun di belakang Diva Pus untuk melakukan tandukan semula. Sedikit kuat untuk Hendrik Dos Santos. Hantaran yang dilakukan oleh Hector Havel tadi. Minit yang pertama dengan Malaysia menguasai permainan ketika ini. Dan belum ada sebarang percubaan ditujukan ke arah Shihan Azmi. Tackle yang agak keras dilakukan di situ oleh Arik Bista atas Noah Lain. Tidak memberi ruang terlalu banyak untuk Noah Lain maupun Hendrik Dos Santos di kawasan tengah, maupun Hector Havel. Dan kita boleh nampak juga pemain-pemain Nepal, apabila pemain Malaysia membuat tampanan yang pertama, mereka akan cepat untuk menutup ruang. Pemain warisan negara kita yang dilahirkan di Finland, di Iceland. Arif Aiman berjaya menolak kepada Dion Cole. Terlihat pemain JC biru yang sudah kembali ke posisi mereka, berkampung untuk menutup siap ruang yang ada. Kita mengharapkan sedikit kreativiti yang mampu dijelmakan oleh barisan tengah ini untuk melakukan tolakan